أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terima kasih kepada Masjid Al-Bukhari kerana membuka ruang kepada kita untuk pengajian hadis 40 Imam An-Nawawi, dan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-23. Maknanya kita istiqamah mengaji kitab hadis ni plus minus sudah hampir 25 bulan. Maknanya 2 tahun dah tuan-tuan tengok muka saya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati Masjid Al-Bukhari dan menjadikan semua jemaah yang berada, semua rumah-rumah, pintu-pintu yang ada akan menambahkan kemeriahan lagi masjid ini insya-Allah. Yang kedua yang saya hormati dan saya sanjungi para asatizah, alim ulama, ustaz, ustazah yang ada dalam majlis ilmu ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah beri manfaat dan kebaikan yang berpanjangan insya-Allah, dan menghubungkan silaturahim kita dengan Imam An-Nawawi sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, semua sihat? Alhamdulillah. Hari ini kita nak bentuk pengajian hadis 23. Banyak poin-poinnya. Dalam masa yang sama, ini tempat yang dekat di hati saya. Jadi saya tak mau terlepas daripada memperingatkan tentang kelahiran Nabi yang ke-1500. Birthday yang nak main ni birthday Rasulullah yang ke-1500 tahun. Hadis 23 panjang. Dia punya huraian dia. Sebab setiap koma dia tu hurai. Jadi
Kita cubalah tengok macam mana. Saya mohon kerjasama semua, boleh tak kalau tuan-tuan mai duduk dekat sikit yang lelaki, supaya perbincangan dia jadi mudah. Mai dekat sikit, tuan-tuan mai dekat sikit. Sebab dia nak kena laju sikit dah. Baik, marilah sama-sama, marilah sama-sama kita mula dengan kita bacakan surah Al-Fatihah. Niatkan bacaan Al-Fatihah. I'tikaf kita di masjid, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat kita menghidupkan sebahagian malam selagi bila masuk sahaja waktu Isya, kita masih mengaji, kita qiyamul lail. Kemudian kita nak meneruskan duduk membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mana yang baik itu kita niatkan hadiah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada qaryah Masjid Al-Bukhari dan sekitarnya, Jelutong secara umumnya, mana roh-roh almarhum semua yang tuan-tuan niatkan dalam hati tuan-tuan dan yang saya niat dalam hati saya, yang mana penonton niat dalam hati mereka, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala-pahala tersebut. Khusus malam ni kepada Imam An-Nawawi dan juga Syekh Mustafa Abdul Rahman, guru kita yang menterjemahkan kitab ni kepada kita, orang Pulau Pinang kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatul salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
habibillah. Doa ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Baik, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan dimulakan dengan niat. Hadis yang kedua menceritakan tentang 4 komponen penting dalam hidup seorang manusia. Tuan-tuan jangan tinggal yang ni sampai bila-bila. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan, iaitu akhlak kita cantik sebab Allah perhati kita, dan yang keempat apa dia? Iaitu tanda-tanda kiamat. Macam apa yang berlaku hari ini, kita tak boleh lari daripada tanda-tanda kiamat. Okey, dua perkara peringatan saja. Tanda kiamat antaranya Allah Ta'ala, Nabi pesan kat kita, maksiat akan kuih banyak. Jadi kita bukan memikirkan pesepah maksiat ni banyak semata-mata. Kita kena bincang macam mana nak pertahan diri. Sebab ke depan anak-anak lagi banyak. So kita nak fikir macam mana nak pertahan. Yang kedua, contoh saja ni, tanda-tanda kiamat ialah Islam akan menang. Jadi tuan-tuan jangan susah hati yang berlebihan. Ahli sunnah wal jamaah kod mana pun dia akan menang. Mailah fahaman apa pun, we are on a winning team. Kita berada di pihak yang benar dan benar. So jangan takut. Tingkatkan ibadah. Biar akan naik macam-macam. Kita pertahan diri, jangan risau. Kita pasti akan menang. Dia macam tu. Boleh faham? Itu contoh. Sebab orang kan akan bagi takut kat kita kan. Tengok ni Yahudi dah merancang. Rancanglah macam mana pun. Hampa tetap kalah. Dalam sejarah yang aku tahu, aku menang. Dan dalam sejarah yang hampa bawa, hampa tahu hampa akan kalah. Sebab Allah bagi tahu dah. Boleh faham Okey. Yang ketiga, Allah ulang, Imam An-Nawawi ulang balik rukun Islam supaya pergi detail. Yang keempat, berkaitan dengan kejadian manusia. Maksudnya apa? Duduk, jangan sangka buruk dengan orang. Jangan sangka buruk dengan saudara sesama Islam. Tak mau. Jangan belajar macam tu. Okey? Banyak bersangka baik. Ulama sebut, kita tak sebut dalam perbincangan kita hari tu. Saya ingat yang tu, kita tak sebut. Tapi ulama sebut, ini nota tambahan. Bila saudara kita buat sesuatu,
kita kena bersangka 70 sangka baik. Kawan kita bau rokok dekat dia, bukan kawan lah, orang baik bau rokok. Saya sangka mungkin abang lalu daripada tempat yang orang isap rokok, abang mungkin bukan seorang perokok. Boleh faham? Kawan ni ada buat satu benda yang kita pun tak tergamak nak buat, dia buat. Kita sangka kesian dia, barangkali teruk hidup dia sampai dia tak ada option yang last tu yang dia buat. Boleh faham? Itu hadis nombor 4. Hadis nombor 5, bid'ah. Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi peringat kat kita tentang dalam hidup tak akan lari daripada orang bincang bid'ah. Maka kita cerita dekat semua orang, bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Hukum 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu je hukum. Maka bid'ah tadi Imam Nawawi Imam Asy-Syafi'i kata ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Selesai. Hadis yang ke-6, halal dan haram. Jaga makan minum kita. Jangan duk makan tak ketahuan halal, jangan duk pakai tak ketahuan halal, jangan duk cari sumber yang tak betul. Contoh, kita tak bincang dalam perbincangan kita dulu. Berapa setahun sudah kita tak bincang. Apa dia? Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, ada soalan tentang benda kita nak buat. Kita tanya, Ustaz, kalau saya ada macam ni, saya nak buat begini, bolehkah? Sempat bertanya soalan tu dulu, menunjukkan kata kalau benda tu boleh stop, jangan stop. Jangan teruskan. Berhenti. Jangan. Mana benda tu boleh, baru nak tanya soalan. Kalau boleh elak aja. Cari yang lain. Jangan buat. Hadis yang ke-7 membincangkan kepada kita tentang Allah menuliskan kebaikan, ihsan dalam semua benda. Kita ajak lagi semua orang, tolong tengok saya, istilah bahasa Inggeris, be kind to others. Tolong jadi baik kepada orang lain. Abang duduk sini, nak mai sini daripada tadi, saya tak tahu dekat tempat kerja macam mana, dekat rumah tadi anak abang dah makan ke belum, isteri abang sakit ke tidak, macam mana motor tadi, kereta nak mai okey ke, aircon ada ke tak. So saya tak tahu benda tu. Jadi apa benda yang ada pada saya yang boleh membuatkan saya menghina seseorang, mengata seseorang, tak buat baik kepada seseorang? Tak boleh. Sebab kita tak tahu apa yang dia lalu. Kita nampak macam ni, macam kita semua sama. No, kita tak sama. Apa yang tuan-tuan lalu tadi kita tak tahu. Mungkin ada yang tak makan malam lagi. Boleh faham? Mungkin tadi dekat pejabat kena marah dengan bos. Mai duduk sini dia nak tenang. Okey. Hadis yang ke-8, dia membincangkan kepada kita tentang takwa. Allah Ta'ala kita bincang tentang takwa. Dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis yang ke-9, dia berkaitan dengan silap, maafkan saya terlajak, sorry. Hadis ke-7 berkaitan dengan agama itu nasihat, adinun nasihat. 6 tadi halal haram, 7 adinun nasihat, kita bagi nasihat. Sebab dalam agama ni mesti buat benda baik, ajak orang baik. Hadis yang ke-8, maafkan saya, jaga berkaitan dengan manusia. Kita boleh perang dengan orang, gaduh dengan orang, 3 benda saja. Ada 3 cara saja.
Yang kesembilan berkaitan dengan larangan dan suruhan Nabi. Ada benda yang Nabi suruh kita buat, ada benda yang Nabi larang kita jangan buat. Hadis ke-10 berkaitan dengan makan yang baik-baik akan membuatkan kita doa kita akan makbul. Hadis yang ke-11 ialah jauhi perkara yang meragukan. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Kita dah ragu-ragu. Tu yang saya kata tadi tu. Kita dah tanya soalan dah. Ustaz, kalau buat lagu ni, hang dah ragu dah. Tinggal lah. Zoro buat lah. Yang ke-12, apa dia? Tanda seorang tu baik. Dia mesti tinggal benda yang tak ada manfaat pada dia. Ni, hari ni, banyak benda yang tak ada manfaat kat kita. Saya merayu, memohon kepada semua yang dengar, tolong. Hari ni saya pun tak tahu, budaya dia nampak macam orang tua-tua baru berkenalan dengan media sosial kot barangkali. Dah orang tua-tua pula nak bergolek, nak menari pula dah. Mak bapak pun nak join anak-anak juga. Ini nasihat saja. Kalau boleh elak-elak. Yang simple, gerak simple. Takat tangan, takat lagu tu. Okey lah, okey. Ni sampai nak bergolek-golek, tak payahlah. Bertinggal benda tak ada manfaat dekat kita. Boleh lah. Okey. Yang seterusnya, maknanya tuan-tuan boleh minor. Contoh, anak tuan-tuan mungkin dia tiktokers, mungkin anak tuan-tuan dia seorang youtubers, mungkin itu kerja dia nak buat sesuatu, dia minta ayah mainlah buat dengan saya. Nanti kalau tuan-tuan tolak benda tu bukannya berdosa pun, tak kena pula, minimum kan. Hang buat lagu ni, aku buat lagu ni, dah sudah khalas. Tak payahlah terlibat sekali nak pergi duduk dengan dia dan sebagainya. Boleh faham dah? Baik, hadis yang ke-13 iaitu mencintai saudara kita. Hadis yang ke-14 berkaitan dengan hukum membunuh seseorang. Hadis yang ke-15 menceritakan kepada kita berkaitan dengan diam. Kalau tak tahu nak buat apa, diam. Selesai. Hadis yang ke-16 berkaitan dengan marah. Pendek, hadis paling pendek. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Hadis ke-17, Allah menuliskan kebaikan bagi setiap perkara. Hadis ke-18 berkaitan dengan taqwa. Hadis ke-19, Sayyidina Ibni Abbas naik dengan Nabi unta. Nabi pesan dekat dia, pesanan kepada semua kita. Apa dia? Bila nak minta dengan Allah, letak Allah di depan kita. Apapun dahulukan Allah, insya-Allah selamat yang lain. Hadis yang ke-20 bercerita tentang siapa tak malu, buatlah apa yang nak buat. Siapa tak malu, buatlah apa yang nak buat. Hadis 21 berkaitan dengan bertanya di dalam Islam. Ada sahabat Nabi bertanya. Hadis yang ke-22, tadi hadis 21 tanya dalam Islam. Hadis 22 sahabat Nabi tanya, kalau aku sembahyang, aku puasa, aku jaga yang halal, aku tinggal hak haram, aku masuk syurga? Nabi kata ya. Hari ini hadis 23. Hadis dia panjang, huraiannya dengar elok-elok. Jom. Maafkan saya. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang bersambung sanad kita dengan guru-guru yang mengajak kita hadis 40 dan sambung langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersila semua hari ini adalah dengan niat untuk menuntut ilmu, mencari redha Allah, untuk menambahkan ilmu, nak hubungkan dengan Rasulullah, nak dapatkan petunjuk daripada hadis dan juga Al-Quran. Al-hadithu thalithu wal ashrun, hadis 23. An Abi Malikin al-Harith bin Asim al-Ash'ari, itu nama dia. An
Abi Malikinil Harith bin Asiminil Ash'ari. Kalau baca satu-satu, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ada. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw hujjatun alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Imam Muslim atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kita pi laju dan ringan sedikit, kita baca ringkas-ringkas. Tengok elok-elok. Hadis yang ke-23. Nota ni tulis dalam otak tuan-tuan. Hebat Imam An-Nawawi, dia menamakan hadis dengan nombor sebab kita beriman dengan satu mukjizat Nabi, iaitu jawami'ul kalim. Nabi cakap pendek, pahamnya 1000 tahun. Sedangkan setiap 1000 tahun berapa dia punya 100 kali? 10 kali 100. Maknanya ada berlaku 10 kali fasa perubahan abad tersebut. Kurun tersebut berlaku, tapi semua masih pakai hadis innamal a'malu binniyat. Semua masih pakai hadis la taghdab. Sedangkan duk berubah zaman, duk berubah fasa. Kita merdeka 68 tahun. Perubahan daripada pakai telefon rumah sampai hari ini telefon dalam poket tuan-tuan. Berapa banyak perubahan. Hadis masih pakai. Jadi Imam Nawawi tak menamakan topik, dia bubuh nombor. Sebab apa? Alim dia. Dia suruh kita baca, hurai ikut zaman kita apa bincang dia. Hebat. Tengok elok-elok. Apa hadis 23 ni yang lazat ni? An Abi Malik. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namanya gelaran dia Abi Malik. Boleh jadi beliau ada anak nama Malik. Saya tak sempat go through biografi beliau, hanya sempat sikit sahaja. Barangkali beliau ada anak nama Malik, maka orang menamakannya Ya Aba Malik ataupun Ya Abi Malik, Ya Abu Malik. Okey. Apa nama dia? Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Siapa dia? Beliau adalah Al-Harith bin Asim daripada kabilah yang sama dengan Abu Musa, iaitu Al-Ash'ariyin, daripada bani keturunan Ash'ar. Mereka daripada bani tersebut. Maaf kalau saya tak salah, dia daripada sebelah Yaman. Mereka mai untuk duduk dengan Nabi dalam rombongan. Satu ketika tu rombongan ramai daripada Asy'ariyun yang sampai di Madinah untuk menuntut ilmu dengan Nabi. Tengok saya, tadi saya dah bagi tahu tuan-tuan, hadis akhir zaman kita pegang sebab dia terletak dalam hadis Imam Nawawi yang nombor 2. Apa dia? Peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan tengok saya, antara yang saya bagi tahu kumpulan yang menang. Nabi memberi isyarat 2 kumpulan yang pasti berjaya. Pertama, Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik ketua dia, sebaik-baik tentera mereka. Maka Nabi iktiraf sebaik-baik gaya hidup mereka,
sama ada nak jadi pemimpin atau nak jadi rakyat, nak jadi tentera, nak jadi pekerja, mereka lah yang paling baik. Siapa mereka? Tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa mereka? Itu adalah golongan Maturidiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Hadis ni isyarat kepada Maturidiyah. Dapat? Isyarat untuk Asy'ariyah adalah dalam satu hadis ketika Nabi bercerita tentang kucar-kacir yang berlaku. Maafkan saya kalau saya salah, boleh semak balik. Kemudian para sahabat kata, kalau waktu itu nak pergi kepada siapa? Maka Nabi mengisyaratkan kepada orang tu. Siapa dia? Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kata, golongan ni lah yang kamu kena berpegang dan ikut mereka. Nabi bagi isyarat. Yang ni untuk siapa? Asy'ariyah. Yang ni isyarat Nabi. Boleh faham? Dan hari ini kita baca adalah hadis daripada pecahan kabilah tersebut. Bukan pecahan, salah seorang daripada kabilah Asy'ari ini, iaitu Abu Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa sabdaan Nabi? Dengar elok-elok. Kita pergi satu-satu. At-tahur syatrul iman. Bersih sebahagian daripada iman. Okey. Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah memberatkan timbangan. Mungkin nombor seterusnya ni pecahan nombor 2, dan mungkin juga dia subtopik yang nombor 3. Tapi sebab saya ni cetek ilmu, saya tak tahu nak bahagi macam mana. Saya hanya sebut saja dekat tuan-tuan sambungan dia, iaitu wasubhanallah walhamdulillah tamla'an, atau tamla'u bainas samai wal ardh. Adapun subhanallah walhamdulillah, dua benda yang memberatkan timbangan, atau kedua-duanya memenuhi sebanyak langit dan bumi. So makna boleh jadi dekat situ nak habaq kata alhamdulillah pun macam tu, atau siapa sebut alhamdulillah itu dia, siapa sebut subhanallah walhamdulillah ada satu lagi wajah dia. Boleh faham? 2. Okey, nombor 3, nombor 4. Kalau nombor 4 sambungan dia apa? Wassalatu nur. Wassalatu nur. Sembahyang itu cahaya. Sebab tu ada disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Sekali lagi kita hurai, jangan takut, saya baca dulu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada pada wajah mereka itu tanda-tanda orang bersujud. Arwah Tuan Guru Datuk Harudin pernah hurai tajuk ni. Dia kata bukan tanda hitam ni, sebab as-salatu nur, semayang itu cahaya, Nabi kata. Jadi bukan bermaksud tanda ini, kata Tuan Guru. Kata beliau, ketika mana aku bermimpi berjumpa dengan para sahabat dan sebagainya, aku perhati tengok muka mereka. Ada? Tidak. Yang ada jelas pada wajah mereka itu cahaya. Yang jelas pada wajah mereka itu seri dia. Tanda-tanda orang yang menunaikan sembahyang. Boleh faham? Dia bukan yang tu maksud dia. Kalau ada tak apa, tapi itu bukan maksud dia. Itu kata ulama. Tak apa, saya kita hurai, jangan takut. Sambung. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah kita guna istilah burhan ni, wassadaqatu burhan,
burhan ni terang ataupun petanda, dan sedekah itu petanda. Sekali lagi kita hurai, wasabru dhiya, dan sabar itu adalah cahaya sinaran. Beza dengan tadi nur, yang ni dhiya. Tu beza tu. Beza. Sebab tu tuan-tuan ambil wudu, dia tak namakan nama lain. Dia bubuh nama wudu sebab dia datang daripada perkataan bau'un, dhiya, cahaya. Ayat wudu, ayat cahaya. Itu root word dia. Sambung. Tu kata tu, wal Quran, nombor berapa dah tahu? Nombor 4 salat, nombor 5 sedekah, nombor 6 sabar, nombor 7 wal Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran menjadi hujjah bagi kamu atau hujjah ke atas kamu. Makna dia bela kita atau dia lawan kita. Tu Quran. Jangan main-main dengan dia. Sambungan dia insya-Allah selepas azan. Lepas kita sambung. Sayyidina Muhammad. أن محمد رسول الله مرحبا بالحبيب وقرة عين سيدنا محمد عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر مرحبا. لا إله إلا الله
illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Baik, ayah, ibu, abang, kakak yang saya kasih sekalian, yang ke-8, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Semua manusia itu kita kata berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada di antara mereka yang memerdekakan dirinya, ada yang di antara mereka yang binasa dirinya. Tak usah pening lagi, kita tak hurai lagi, baru baca. Okay, jom kita pergi satu-satu, kita tengok elok-elok. Siapa tak faham, angkat tangan tanya nah. Kita tengok. Tengok. Ada seorang sahabat Nabi meriwayatkan hadis. Apa kata Nabi? Tuan-tuan tengok saya. Hadis ataupun sunnah Nabi bukan hanya yang Nabi kata. Dia termasuk dalam sunnah Nabi ma'udhifa ilan Nabi. Apa benda yang kait dengan Nabi. Nabi ni siapa dia? Manusia. Ada waktu Nabi bercakap, ada waktu Nabi diam, ada waktu Nabi buat. Boleh faham? So semua perbuatan itu termasuk sunnah Nabi. Contoh perbuatan Nabi. Nabi sembahyang, Nabi sembelih, Nabi buat akikah, Nabi buat puasa, Nabi buat haji, tawaf, sa'i, lagi musafir, Nabi buat. Ada yang Nabi buat tapi duduk di mulut. Apa dia? Nabi lah yang baca sebelum tidur. Berapa surah sekurang-kurangnya Nabi baca? Kalau dihimpunkan, kan ada hadis ni kata baca ni sebelum tidur, ada hadis ni baca sebelum tidur. Kalau kita kumpul, maknanya Nabi sebelum tidur baca berapa banyak surah? Dan kira tak? Tak ada dah. Islam lama dah tu. Sekurang-kurang kalau kita tengok bacaan Nabi sebelum tidur 13 surah. Tu hak pada dah tu. Qul ya, qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Ayat kursi. Lagi sajadah, al-mulk, ad-dukhan. Tu perasan kita tak baca dah ni. Baca tu baru buka bismillah lena. Tu ubat tidur paling mujarab. Maknanya Nabi baca surah. Sahabat tengok, dia faham kata Nabi baca. Ada yang Nabi sebut, mungkin tak pernah dengar, tapi Nabi sebut. Apa dia? Contoh orang tanya doa mustajab, Nabi kata doa mustajab selepas solat. Ada orang kata tak pernah Nabi buat pun, betul, tapi Nabi hebat. Lepas semayang ada doa mustajab. Tapi sebenarnya Nabi berdoa ada banyak hadis yang lain ada. Dan para sahabat kata apa? Kami tak tahu pun kata semayang habis, melainkan kami akan dengar semua orang berzikir lepas semayang. Kan masjid Nabi kan tak ada speaker, tak ada sound. Jadi tapi saya rasa dengar aja. Cumanya orang belakang sekali yang sampai, bila mereka ni nak tahu dah bagi salam ke belum, kan baca tahiyat kan senyap. Betul? At-tahiyyatul mubarakatus. Tak apalah pakai mikrofon. Cuba tutup. At-tahiyyatul mubarakah.
Hajah tak dengar pun saya baca. Tapi macam mana mereka nak tahu dah bagi salam ke belum? Saat lagi mereka dengar orang riuh berzikir. Betul tak betul? Jadi ada zikir lepas sembahyang. Boleh faham Sebab itu nasihat saya, masjid adalah tempat mendidik. Jadi masjid seboleh-bolehnya, ni nasihat. Jangan shortcut zikir. Masjid kena zikir semua. Jangan tinggal. Rugi. Kita tempat tarbiyah. Kalau siapa nak cepat mengkit keluar tak apa. Masjid jangan shortcut. Kita tarbiyah. Kita nak kena tarbiyah masyarakat. Baca satu-satu. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma adzib anni minal hammi wal hazan. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Astaghfirullahalazim allazi. Siapa yang nak pergi kerja, bangun dah, tak apa, pergilah. Dia seorang. Hak lain boleh belajar. Tak tahu baca, dengar. Mai masjid sampai 100 kali, hafal tak usah duk risau. Sebab apa? Tuan-tuan ni lah orang bukti hidup bahawa dengar saja boleh hafal. Bukti dia surah Fatihah. Bagi tahu saya, siapa dalam masjid ni sekarang ni dia hafal surah Fatihah, dia buka Quran. Tuan-tuan original daripada kecil dah hafal dah. Budak tadika umur 4 tahun hafal dah. Anak saya 4 tahun hafal dah. Tuan-tuan lagi cerdik, tak usah bohong. Kita kecil-kecil dah hafal dah. Bila tuan-tuan buka Quran? Tak buka sebab dengar selalu. Betul tak betul? So budaya dengar selalu, tolong saya mohon, especially masjid, please jangan shortcut zikir. Baca panjang. Kalau orang nak cepat, ada bangun, tak ada masalah. Kalau ada event, apa salahnya zikir termasuk dalam event? Contohnya nak sambut Maulid Nabi, nak ceramah lepas sembahyang maghrib, terus kalut. Nak sambut Maulid Nabi dengan menghidupkan sunnah Nabi. Zikir dulu. Barulah kita cerita sunnah Nabi. Boleh faham? So masjid, nasihat saya, tolong jangan shortcut zikir. Baca. Orang memang kebanyakan main masjid sebab nak zikir. Kalau seorang-seorang dia tak buat. Jadi bila dia main masjid, dia nak buat. Allah kata apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Dan orang yang berzikir ramai-ramai ketika berdiri dan duduk. Allah sayang orang ni. Boleh dapat? Okey, tutup sunnah Nabi. Tapi yang hari ni kita nak baca yang Nabi cakap, Nabi cerita. Sunnah juga ni. Apa dia? Nabi bagi tahu kat kita. Nombor 1, at-tahur syatrul iman. Kebersihan, bersih suci sebahagian daripada iman. Tengok saya, kita kata nak ringkas, dengar elok-elok. Di sini kebanyakan ulama sebut bab bersuci, pakaian bersih, mai tempat bersih, rumah bersih. Ini nasihat untuk saya juga. Sebab bila duk baca ni teringat kat diri sendiri juga. Tapi sebab duk musafir, habaq kat tuan-tuan dulu, tapi diri sendiri kena buat juga. Apa ni? Rumah kita jaga no. Jangan duk ada sarang labah-labah banyak sangat. Nampak rumah tak terurus. Okey? Yang tu kena jaga. Sebab ada pesanan daripada para ulama tentang rumah-rumah macam tu. Mereka kena jaga rumah kita bagi bersih elok. Rumah kita jaga elok-elok lah. Barang-barang yang mana tak pakai, baju-baju, let go lah. Tapi bagi sedekah. Kalau tak mau jual. Tapi lah ni zaman lah, benda kita dah pakai, boleh jual. Dia pakai nama sedap. Nama dia pre-love. Ui, orang dengar macam jenama baru. Pre-love. Baru ni saya jumpa satu sepupu saya. Dia jenis jual barang-barang pre-love tapi mana tak tahu. Saya kata kat dia, ni hang beli berapa ni? Dia kata kat dia, ni hang dengar ni.
dia cousin saya, dia panggil saya Daniel lah. Dia kata, Daniel, ni benar ni. Dia ada tunjuk satu benda. Aku pergi beli RM10 dah. Okey lah ni, aku tak jual lagi. Ni hang nak tengok depan aku. Aku tak jual lagi. Okey, hang cuba tekan. Hang cuba tekan dalam internet. Hang tengok orang lain jual berapa benda ni. Dia beli RM10. Tekan dalam internet, tengok benda apa, jenama apa. Oh, tulis. Pok, tekan. Tahu dia 120. Tu 120. Dia beli RM10. Ha? Maknanya hari ini tuan-tuan boleh buat macam-macam, tak ada masalah. Jaga bersih. Tapi yang tu satu part. Tapi bukan yang tu nak bincang. Itu tuan-tuan semua mahir. Okey? Yang saya nak bincang sini, bersih di sini yang kita faham adalah bersih hati. Ini masalah. Okey, tuan-tuan semua tengok saya elok-elok. Nabi Ibrahim doa ketika buat Kaabah. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wab'ath fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, sekejap, titik. Nabi Ibrahim doa ni untuk, kata ulama, reason lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok elok-elok, tengok elok-elok. Sebab tu kalau kita baca salawat, ada setengah salawat dia akan menyebutkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina da'watu Ibrahim. Selawat dan salam ke atas orang yang asbab doa Nabi Ibrahim. Macam tu doa Ibrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So Nabi Ibrahim doa dalam surah Al-Baqarah. Tengok, Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, tolong bangkitkan di antara umat yang nak mai ni rasulah, satu rasul. Sifat rasul ini yatlu alaihim ayatika, dia membacakan ayat kamu kepada mereka, membaca kitab kamu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka kitab itu, bukan baca saja, ajar isi kandungan dia. Wal hikmah, dan juga kebijaksanaan. Kalau bahasa kita yang mudah nak faham, hadis-hadis Nabi itu yang Nabi duk bagi kat kita yang kita baca ni, dia pun akan bagi hikmah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada perkara-perkara dalaman, syirik. Wa yuzakkihim ni dalam lah, syirik, jalan tak betul, busuk hati, hasad dengki, khianat. Allah jawab, Allah kata, huwallazi, Allah jawab, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Ya, saya membangkitkan di kalangan umat yang buta huruf ini seorang rasul. Yes, kamu nak seorang rasul daripada umat akhir. Yes, saya bawa mai. Apa sifat dia? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayatihi. Allah ulang balik, yatlu alaihim ayatika. Nabi Ibrahim, Allah jawab, yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada mereka firman Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab. Allah tak jawab yang tu, Allah tukar struktur. Allah kata wa yuzakkihim, dan menyucikan hati mereka. Itu very important. Starting hadis Nabi habaq kat kita, at-tahur syatrul iman. Sebab tu bila mai sini tadi, kita baca Fatihah, kita baca salawat, kita baca doa, supaya hati bersih dulu kita semua. Saya, tuan-tuan, that's why bila cakap faham, bukan kerana saya pandai, dah. Tuan-tuan punya hati bersih, niat kita elok. At-tahur syatrul iman, bersih dalam ni.
adalah sebahagian daripada iman. Hatta doa Nabi Ibrahim pun Allah nak wujudkan Nabi tadi, Allah wujudkan Nabi tadi dalam bentuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah mengajarkan isi kandungan Al-Quran dan juga hikmah-hikmah kebijaksanaan kepada umat. Tuan-tuan, tengok saya. Sebab itu daripada awal kelas pengajian kita, saya sebut banyak kali zikir jangan tinggal. Sambung nombor 2. Apa dia? Nombor 2. Nombor 2 apa dia? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan zikir alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Nampak? Sambungan lagi. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, ataupun tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Tengok saya. 3 zikir ni jangan tinggal. Pesan para wali-wali Allah dalam seharian kita. Nombor 1. Orang tanya nak baca bila? Petua ni saya bagi, tuan-tuan amal. Saya amal, tuan-tuan amal. Jangan tinggal. Seharian yang ni jangan tinggal. Nombor 1. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 sehari. Mesti. Orang tanya bila? Bila-bila. Tak kira any time of the day. Sehari 100. Jangan tinggal. Boleh? Orang tanya ada yang lebih baik. Petua betul-betul. Ada. Subuh. Bacaan yang ni subuh. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dul amin. 100. Bila? Any time of the day. Tanya bisik sikit. Ada spesifik? Ada. Bila? Zuhur. Boleh dapat? Yang ketiga, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah tutup dia itu, wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap kali lepas sembahyang fardu. Jangan tinggal. Insya-Allah hidup tuan-tuan, hidup saya terpelihara. Semua dapat? Yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Bila? Anytime. Tapi yang betul-betul selepas subuh. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dul amin. 100. Bila? Any time of the day. Janji sehari itu cukup 100. Ada tak spesifik? Ada. Zuhur. Last, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Setiap kali selepas sembahyang fardu, jangan tinggal. Allah Ta'ala pelihara hidup. Jadi kita berhenti takat tu. Nanti kita sambung insya-Allah. Sembahyang itu cahaya. Sebab itu tuan-tuan jangan tinggal sembahyang supaya kehidupan kita sentiasa dipenuhi cahaya. Wasadaqatu burhan. Sedekah ini terang, bukti. Hang sembang banyak, hang bagi sedekah tak? Saya jumpa ramai orang-orang soleh, kebanyakan dalam kuliah mereka, bila mereka bercerita sahaja tentang orang yang berjaya,
ciri-ciri orang berjaya adalah suka bagi sedekah. Wallahu a'lam, saya tak tahu macam mana nak hurai, tapi itu gambarannya. Yang cerita ni orang soleh, dalam penceritaan mereka, majoriti orang berjaya atas muka bumi adalah orang yang kuat bagi sedekah. Yang seterusnya, was-sabru dhiya. Tuan-tuan tengok saya, sabak ni dia umpama sinaran. Terutamanya dalam rumah tangga dan keluarga. Saya pergi sikit je. Saya nak berhenti dah. Saya tahu tuan-tuan mungkin nak suruh sambung, tapi tak, saya nak berhenti dah. Saya bagi tahu. Terutamanya dalam rumah tangga, keluarga. Sama ada yang dah kahwin ataupun dia tak kahwin tapi dia ada keluarga. Sabak ini adalah sinaran. Dari dialah yang akan memancar cahaya untuk membantu keluarga. Ayah sabak dengan perangai isteri dan anak. Ibu sabak dengan perangai ayah dan anak. Anak-anak sabak dengan perangai ibu dan ayah. Sabak dengan adik-beradik. Sabak. Orang yang paling layak tak ada keluarga jahat adalah Nabi. Bayang keluarga Nabi kiri kanan macam mana. Anak Nabi diceraikan, Nabi diludah, pakcik Nabi pukul Nabi, pakcik Nabi mengata Nabi, makcik Nabi pukul Nabi, makcik Nabi bawa batu nak baling kat kepala Nabi. Tapi main dengan Nabi ni, dia tak balas apa semua. Paling teruk dia hanya doa, dan doa paling dahsyat pun, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Hak tu masa Nabi marah sangat pasal anak Nabi kena cerai dan mereka meludah depan Nabi. Utbah dan Utaibah, anak Abu Lahab. Nabi doa, ya Allah, hantarkan anjing kamu pergi kat mereka. Mereka keluar dalam kemah, malaikat pancung mereka, kepala dan badan dalam kemah, kepala ada dekat luar kemah. Utbah dan Utaibah, anak Abu Lahab. Dua-dua menantu Nabi. Ceraikan anak Nabi dua-dua. Jadi kalau keluarga Nabi Allah bagi macam tu, keluarga kita kalau kita duduk fikir hari ni, baik banyak setakat berlaku sikit-sikit. Ambil hadis tadi nombor 18, be kind to others, 17, be kind to others. Kita tak tahu, walaupun saya ada adik-beradik, saya tak tahu malam ni adik saya makan malam ke tak, saya tak tahu kakak saya makan malam ke tak, saya tak tahu. Jadi kalau saat lagi tiba-tiba dia mesej, marah ke gaduh ke, kita tak tahu. So sabak ni dia jadi cahaya dalam keluarga. Sabak. Sikit nota tambahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok elok, adalah mangsa buli. Nabi adalah mangsa buli. Dan Allah bersama dengan Nabi. Betul tak betul? Siapa buli Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Betul? Kepada anak-anak siapa yang dengar suara saya ni, yang mana yang orang buat dia dekat sekolah, tengok Nabi buat macam mana. Nabi sabak cantik, tapi Nabi ada vision untuk keluar daripada situasi itu. Nabi tak membiarkan diri Nabi kena buli. Nabi mangsa buli. Mereka pukul Nabi, betul? Mereka baling benda kotor kat Nabi, betul? Mereka tolak Nabi, betul? Mereka buat Nabi sampai berdarah, betul? Tapi Nabi sentiasa berusaha menyampaikan dakwah
untuk ubah situasi tadi tu. Jadi kita ubah situasi tadi. Kepada anak-anak yang duk buat orang, tak ada dalam ni semua bukan baik, anak-anak semua tak ada. Tapi habaq aja sebagai nota. Jangan jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab mereka semua tu, Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf yang bully Nabi tu, mereka mati tu, Nabi tahu mereka masuk dalam perigi buta lagu tu kan. Mana boleh hidup hampa bahagia sampai anak cucu bila hampa buat daya dekat orang. Itu kena ingat. Mungkin ramai orang tak sebut, saya sebut. Nabi Muhammad SAW memang mangsa buli. Tuan-tuan tengok mereka pukul Nabi, tuan-tuan tengok mereka letak perut unta tak bagi Nabi bangun masa tengah sujud. Buli lah tu. Zaman lah buli cyber, buat orang, mengata orang. Ni yang ada dalam page ni saya bagi tahu. Ni masjid punya, ni abang ni punya, hak belakang tu abang tu punya. Ni depa ni bersusah payah buat benda ni. Ini alamat depa. Hang jangan main rumah orang duk buat something. Hang nak hang buat hang punya ceramah sendiri. Hang nak maki hang pun apa hang buat kat page hang sendiri. Jangan main rumah orang, jangan buat kurang ajar. Reti beradab sikit. Orang ni pacak daripada tadi duk main duk buat kerja. Hang masuk-masuk nak duduk di ruang komen, hang nak tunjuk hang champion. Kalau betul yang champion, pergi buat hang punya page sendiri. Terus duk kacau orang. Ada sedikit dignity, ada maruah sikit. Ni duk abang kat mereka ni. Bagi ada maruah sikit. Main rumah orang, maki orang. Hai, hang silap hari bulan ni. Aku haria hang cuma saya tengok. Jadi bila pemuda-pemudi hari ini sampai macam tu sifat tak ada dignity, macam mana nak jaga negara? Boleh faham tak? Dan yang terakhir, wal Quran hujjatun laka atau hujjatun alaika. Quran kalam Allah, baca kena elok. Jangan baca main-main, jangan tak ikut dia, jangan buat naya. Sebab dia boleh lawan kita balik. Dia lawan kita, bahasa kita kata apa? Hang lari tak cukup tanah. Tu Quran. Dia bukan boleh kata, ui tak mau lagi aku kena dengan Quran, baik tak payah baca. Hang tak baca pun hang kena. Lebih baik hang baca. Tapi baca kena baca betul. Dia akan jaga hang. Duduk di kaki hang. Kesimpulan, ada satu hadis lain, dia tak ada dalam ni. Nabi kata, bila wafat saja kita, tanam satu orang, malaikat nak mai soal kita. Dia mai kok kepala. Bila dia mai, tengok-tengok sembahyang ada. Dia kata, malaikat, aku sembahyang lelaki ni. Aku jaga dia di bahagian ni. Kalau hang nak mai tanya dia soalan, mai ikut arah yang lain. Belah kepala aku jaga. Malaikat mai sebelah kanan, ada bacaan Quran kita. Mai ikut kaki, ada haji kita, puasa kita. Mai ikut kiri, ada zakat kita, sedekah kita. Bila dah pusing tu tak dapat, malaikat beredar meninggalkan orang tadi, selamat dia daripada azab kubur. Apa? Amal soleh dia meneman dia. Tadi kita dah baca semua lah. Jadi baca elok-elok, Quran elok-elok buat, dengar elok-elok, amal hidup elok-elok. Habis takat ni titik. Sikit 1 minit. Lagi 7 hari. 8 hari campur hari ni, kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tak baca kat sini hadis ni. Hari ni saya baca. Tapi bukan hadisnya, cerita dia. Ringkas saja, 1 minit.
ketika Abu Lahab meninggal dunia. Okey. Ahli keluarga beliau. Siapa? Abu Lahab, pakcik Nabi. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Lagi siapa dia lagi? Abbas bin Abdul Muttalib. Boleh faham? So ketika Abu Lahab meninggal dunia, keluarga Nabi, pakcik Nabi, yang bermimpi berjumpa dengan beliau, pakcik Nabi seorang lagi yang anak dia jadi orang alim. Siapa dia? Anaknya Abdullah, bapaknya Abbas. Anaknya siapa? Abdullah bin Abbas, pakar tafsir. Jadi bapaknya Abbas, Sayyidina Abbas, pakcik Nabi, perang jihad dengan Nabi. Jadi satu malam ketika Abu Lahab wafat, Abbas mimpi jumpa Abu Lahab. Orang tanya, cerita ni ada di mana? Tuan-tuan buka Sahih Bukhari tu ada. Tuan-tuan buka Sahih Bukhari. Dia kata kitab hadis sahih tu? Ya, baca dalam tu. Okay, apa kata? Abbas tanya dekat dia, Abu Lahab, hang dapat tak apa yang Allah janji kat hang? Dia kata, aku kena bakar. Firman Allah apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran za. Dia kena bakar. Dia apa kat Abbas? Aku dibakar dalam api neraka. Tapi ada satu benda pelik, kata dia. Setiap hari Isnin aku diringankan azab. Bukan sahaja ringan, di celah jari aku keluar titisan air yang mana orang neraka tak boleh minum. Orang neraka minuman dia apa? Nanah. Betul? Air panas mendidih. Hang nak minum lagu mana? Tapi untuk aku hari Isnin, Allah bagi keluar titisan air dari celah jari untuk aku minum. Dan azab aku ringan. Kerana aku gembira dengan ketika hari Isnin Muhammad lahir. Maka ulama kata apa? Ulama buat syair. Syair ulama ni saya baca kat tuan-tuan. Saya teringin nak baca. Kata mereka, "Idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhlidah. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffif anhu lissururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umruhu bi ahmadi masrur wa mata muwahhida." Itu syair. Apa kata dia? Tengok, kalaulah si kapyak ini, kata ulama, itu terjemahan dia. Kalaulah Abu Lahab, apa dia? Ja'azammuhu, dihina dan diberikan azab dia dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahabin watab fil jahimi mukhlida, ditetapkan dah dia dalam neraka mestinya. Maknanya ayat tabbat yada turun 6 bulan lepas tu baru Abu Lahab mati. Maknanya dia tu dah memang confirm ahli neraka. Jadi ulama kata, tengok, kalaulah orang yang confirm masuk neraka, tetapi setiap hari Isnin dikhaffif anhu, diberi ringan kepada dia. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, kerana gembira dengan lahirnya anak saudaranya nama Ahmad Muhammad. Kata ulama, fama dhannukum, kamu tak boleh fikirkah apa pandangan kamu kalau seorang umat daripada lahir dia sudah bergembira dan bersyahadah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan matinya bukan mati kafir, matinya mati muwahhidah, ada agama tauhid kepada Allah. Apa pandangan kamu tentang orang macam ni?
kamu tak selamat daripada api neraka ke? Kamu jauh lebih berhak selamat daripada api neraka. Jadi bila baca yang ni, orang kata apa? Belajar dah 4 minit, 5 minit. Sikit. Maka orang kata, saya bagi backup kat tuan-tuan siap-siap. Buah fikiran. Hampa tak duk dengar sangat cerita-cerita yang tu. Walaupun ada dalam kitab hadis, dia mana main dah bunyi lagu tu. Walaupun ada dalam kitab hadis, ingat, yang mimpi itu siapa dia? Abbas. Yang berlaku dalam cerita tu apa? Abu Lahab. Ini cerita orang kafir. Duk buat apa jadi dalil untuk kita sambut maulid? La ilaha illallah. Dia tak baca Quran kah? Nabi Yusuf mentakwil mimpi siapa? Raja Mesir. Betul tak betul? Kan Nabi Yusuf kan takwil mimpi Raja Mesir. Masa tu Raja Mesir beriman dengan Nabi Yusuf. Kalaulah Raja Mesir belum beriman dan menjadi dalil kepada mukjizat Nabi Yusuf mentakwil mimpi, apakan pula dengan orang yang macam ni? Sayyidina Abbas itu orang yang beriman. Boleh faham? Boleh faham? Jangan duk pusing auta orang, jangan. Dalil ada. Boleh faham? Wallahu a'lam. Jadi tolong buat sambutan yang hangat. Tolong bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'i, bagi sedekah, buat majlis, pasang lampu bagi meriah, tunjuk gembira. Sebab apa? Ada ganjaran dia. Pasti akan selamat di hari akhirat. Pasti akan selamat di hari akhirat, kata ulama. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjadikan kita dan keturunan kita sentiasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan selamat daripada api neraka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya. Selamat meraihkan kelahiran Nabi dan terima kasih. Jumpa lagi bulan hadapan, insya-Allah, dengan hadis yang ke-23 sikit lagi. Lepas tu 24 kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.